Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin menzahirkan rasa gembira, terharu dan mengucapkan tahniah dan penghargaan kepada SABP Ma'had Ahmadi Gemencih di atas pencapaian yang cemerlang bagi SPM 2025. Kita telah berjaya meningkatkan GPS sekolah daripada 3.36 bagi 024 kepada 1.62 bagi tahun 2025. Satu pencapaian yang amat tinggi, yang amat membanggakan, dan ini juga merupakan rekod terbaik kalau kita lihat daripada tahun 2010 ya, rekod terbaik SPM bagi Ma'had Ahmadi. Alhamdulillah. Dan apa yang lebih manisnya, kita merekodkan kenaikan grade purata bagi semua mata pelajaran, terutamanya mata-mata pelajaran teras bagi kurikulum bersepadu dini ataupun dini tulen di sini. Jadi saya mengambil kesempatan mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa, para pelajar dan semua pihak yang di luar seperti kerajaan negeri dan juga Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dan semualah yang terlibat bagi memastikan kejayaan ini dapat kita capai pada hari ini. Tahniah sekali lagi daripada saya buat semua anak-anak SPM 2025 SABP Ma'had Ahmadi Gemencih Negeri Sembilan. Tarbiyah, hadarah, falah, insya-Allah.